buah pinggan tinggal 8% fungsinya. Jadi sekarang ni boleh tak Ros share kan apa yang berlaku pada awalnya, macam mana Ros boleh perasan benda ni dan sampai ke peringkat inilah proses yang Ros lalui. Okay. So dia mulanya ada satu hari tu saya sakit kepala lah. So just sharing macam saya tahu saya dah ada darah tinggi ni lama. Okay. Saya rasa lebih kurang 2 tahun ke belakang lah, macam tu. Okay. Tapi bila kita muda ni, kita ada penyakit yang biasanya dapat kat orang yang lebih berusia ni, kita rasa macam tak ada benda kot. Mungkin benda ni dia akan baik slowly. Ataupun benda yang macam sekali dua je berlaku. So saya expect macam tu lah. So bila saya pernah kena darah tinggi ni, saya pergi klinik. Saya pergi klinik, doktor tu pun bagi nasihat dekat saya, why not saya just ada active lifestyle. Sebab saya muda masa tu saya memang below 30, muda lagi. So saya pun balik lah. Saya tak perlukan ubat apa semua. Dan apa yang berlaku pada bulan 7 tahun ni, saya sakit kepala dan saya pergi klinik. Sakit yang tak boleh tahan lah? Sakit yang memang tak boleh tahan. Saya nak tidur pun susah. Yang for the past 2 years benda macam ni tak ada? Dia jarang-jarang berlaku. Jarang-jarang berlaku. Biasanya sakit-sakit kepala sikit, saya makan macam Panadol dan dia okey lah, dia akan okey lah eventually kan. So masa bulan 7 tu sakit yang saya tak boleh nak tahan lah. Kebetulan pula waktu tu saya boleh kira company saya lah kan, dia nak buat macam team building. Waktu tu influenza ni tengah hot dekat Malaysia. So saya takut saya ada influenza. Kalau saya pergi dengan influenza, saya mungkin akan jangkit orang kan. So saya pergilah klinik. So pergi klinik, itulah first time saya punya blood pressure tu 200 atas. Belah atas tu 200? Atas 210, bawah tu pun dah 100 lebih lah. Tinggi. Tinggi. So first time setinggi tu. Sebelum-sebelum ni macam 180, 160. So bila tinggi macam tu, doktor pun bagi nasihat, you kena terus pergi emergency. Hospital lah, ke emergency hospital. Pergi emergency hospital sebab dia kata ni terlalu tinggi. Sepatutnya kalau bacaan kita setinggi tu, kita dah pengsan lah. Macam tu lah. So bila saya pergi ke emergency ni, waktu tu saya punya expectation, okey lah pergi emergency, mungkin doktor akan check dan saya dapat ubat, boleh balik. Biasanya kalau nak bagi makan ubat, bacaan darah tu turun, boleh balik lah kan. Tapi dia punya